Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 Bendoli Berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. 163 rakyat Malaysia yang sebelum ini terkandas di beberapa negara Asia Barat selamat tiba di tanah air tengah hari tadi. Kumpulan itu merangkumi jemaah umrah dari Arab Saudi serta rakyat Malaysia dari Qatar, Jordan dan Syria yang terjejas susulan gangguan jadual penerbangan serta penutupan ruang udara di rantau berkenaan. Mereka tiba menaiki penerbangan sewaan khas pesawat Malaysia Airlines MH8503 dari Jeddah, Arab Saudi. Dalam hari itu, Perdana Menteri menegaskan evakuasi rakyat Malaysia dari Asia Barat akan diteruskan sekiranya keadaan memerlukan. Kerajaan akan sentiasa pantau perkembangan semasa jika konflik semakin memuncak di rantau tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar memaklumkan keutamaan diberi kepada usaha membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di lapangan terbang transit di beberapa negara Asia Barat. Menurut menterinya, 2 lagi kategori rakyat Malaysia yang terjejas adalah jemaah umrah yang terperangkap serta rakyat Malaysia yang bekerja atau menetap di negara terbabit. Harga subsidi petrol RON 95 bawah inisiatif Budi 95 akan dikekalkan pada paras RM1.99 seliter walaupun harga pasaran jauh lebih tinggi susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri beri jaminan bekalan minyak di Malaysia masih terkawal. Semakan dengan Petronas juga mendapati bekalan produk petroleum negara mencukupi sekurang-kurangnya sehingga Mei ini. Semua kementerian, agensi serta GLC tidak akan anjurkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri tahun ini. Ia sebagai langkah penjimatan susulan ketidaktentuan ekonomi global akibat konflik di Asia Barat. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu memberi mesej jelas bahawa kerajaan komited mengambil pendekatan lebih sederhana dalam perbelanjaan. Ia langkah awal supaya negara tidak terjebak dalam keadaan ekonomi yang lebih sukar sekiranya situasi global bertambah buruk. Usaha tangani isu berkaitan kaum, agama dan raja 3R. Kerajaan melihat kemungkinan untuk pindah atau gubal undang-undang lebih tegas. Jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata ia berikutan tindakan segelintir pihak yang tidak mengendahkan peruntukan undang-undang sedia ada. Sindiket pengedaran dadah tumpas dalam 3 serbuan polis di sekitar Melaka Tengah. Operasi itu membawa kepada rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM86.78 juta. Pengarah JSJN Bukit Aman berkata, serbuan melibatkan 3 makmal pemprosesan dan penyimpanan dadah. 5 suspek tempatan ditahan berusia 23 hingga 55 tahun. Sindiket dipercayai aktif sejak Januari lalu. Ada antara suspek positif dadah yang mempunyai rekod jenayah lampau. Polis turut berjaya menumpaskan 2 sindiket pengedaran dadah hasil beberapa serbuan di sekitar Lembah Kelang awal bulan ini. Lebih 200 kg dadah bernilai RM14.6 juta dirampas. Ketua Polis Selangor berkata kes pertama melibatkan penahanan 4 warga asing termasuk seorang wanita dari Eropah. Manakala bagi kes kedua pula, 2 lelaki termasuk seorang warga asing ditahan di sekitar Gombak pada 3 Mac lepas. Kesemua suspek kini direman. Di Pulau Pinang, polis merampas dadah bernilai lebih RM1.5 juta dalam 3 serbuan berasingan di daerah Timur Laut. Ketua Polis Pulau Pinang memberitahu 3 individu termasuk seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat mengedar dadah. Polis turut menyita 2 kenderaan, barang kemas dan wang tunai bernilai lebih RM224,000. Ketua Setiausaha Negara akan ambil tindakan susulan berhubung isu pegangan saham Ketua Bersuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Menurut Jurucakap Kerajaan Perpaduan, mesyuarat Jemaah Menteri hari ini telah menerima dan membincangkan hasil laporan siasatan oleh Peguam Negara dalam isu berkenaan. Seorang lelaki di Sarawak dipenjara 10 bulan dan didenda RM50,000 kerana memuat naik komen menghina Al-Quran di Facebook. Tertuduh John Mew Alai 48 tahun turut memperlekehkan kematian Perdana Menteri kelima. Komen tersebut dimuat naik menerusi akaun Facebook Batuosai pada hantaran berita pemergian Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia didakwa di Mahkamah Session Miri bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Seorang pembantu kewangan mengaku bersalah di 2 mahkamah session di Georgetown atas 4 pertuduhan pecah amanah wang syarikat lebih RM677. Pengakuan dibuat tertuduh Li Leipeng, 47 tahun. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM30,000 bagi 3 pertuduhan dan RM8,000 bagi 1 lagi pertuduhan. 14 April ditetapkan untuk kelulusan hukuman dan 22 April bagi sebutan kes. Di Mahkamah Session Johor Bahru, seorang wanita mengaku tidak bersalah atas tuduhan mencederakan anaknya yang berusia 11 tahun. Tertuduh Eng Chai, 33 tahun, didakwa melakukan perbuatan tersebut di sebuah kediaman di Permasi Timasai pada 24 Februari lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM9,000. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 13 April. Mayat seorang wanita warga asing ditemui di sebuah bilik hotel di Taman Maju Jaya, Johor Bahru awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan memaklumkan mangsa 37 tahun ditemui dengan 14 kesan tikaman pada bahagian dada, leher, tangan dan jari. Polis mengesyaki suspek merupakan warga asing yang telah melarikan diri. Seorang lelaki warga emas maut tertimbus tanah runtuh ketika cuba menghidupkan generator di belakang sebuah hotel di Sandakan. Bomba memaklumkan kejadian berlaku semasa hujan lebat menyebabkan bekalan elektrik hotel terputus. Mangsa Agustin Frederick J. Lingham, 76 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi selepas berjaya dikeluarkan oleh bomba. Susulan kematian seorang bayi lelaki di sebuah pusat jagaan di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang, Isnin lepas, JKM mengarahkan premis berkenaan ditutup sementara berkuat kuasa serta-merta. Perintah itu dikeluarkan selepas siasatan awal dijalankan. Pemeriksaan dilakukan bagi menilai tahap pematuhan premis bawah akta dan peraturan pengoperasian berkaitan. Usaha tangani kesesakan trafik dari Jalan Kuchai Maju dan Lebuh Raya Baru Pantai MPE memasuki Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban. Menurut Timbalan Kementerian Kerja Raya, projek pelebaran jalan dijangka bermula Ogos ini. Ia akan mengambil masa 18 bulan dan dijadual siap pada 2028. Sementara itu, projek pembinaan lorong tambahan Lebuh Raya Utara Selatan jajaran Yong Peng Utara hingga Senai Utara kini mencapai kemajuan 46.44%. Menurut Exco Negeri Johor, projek bernilai RM250 juta itu mendalui jadual pelaksanaan. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Jun tahun hadapan. Naik taraf tersebut melibatkan penambahan daripada 4 kepada 6 lorong bagi meningkatkan kapasiti trafik di koridor utama Johor. Di Sabah, Kementerian Kerja Raya memasang pepaku jalan dan tiang delinator bagi membantu pengguna jalan raya melihat laluan dengan lebih jelas pada waktu malam. Timbalan Menteri berkata kemudahan itu sekaligus dapat mengurangkan risiko kemalangan khususnya di kawasan yang tidak mempunyai lampu jalan. Panduan literasi kecerdasan buatan AI dijangka dimuktamadkan April ini. Timbalan Menteri Pendidikan berkata panduan itu kini di peringkat akhir peniadaan. Ia bertujuan membimbing murid dan guru menggunakan teknologi AI secara beretika dan bertanggungjawab. Antara aspek diberi penekanan termasuk etika AI, keselamatan data dan integriti akademik. Hasil padi di beberapa kawasan di Kedah merosot sehingga 30% akibat cuaca panas melampau dan kemarau berpanjangan. Keadaan itu menjejaskan pendapatan pesawah. Justru bantuan segera disalurkan kepada kira-kira 300 keluarga pesawah terjejas. Inisiatif melibatkan kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dan syarikat korporat. Pembayaran zakat di Kedah kini boleh dilakukan melalui Persatuan Alumni Maktab Mahmud. Persatuan itu dilantik Lembaga Zakat Negeri Kedah sebagai amil zakat yang sah. Yang di-Ketua PAMM berkata, kerjasama itu dijangka memudahkan orang ramai menunaikan zakat. Semua transaksi dikendalikan melalui sistem rasmi LZNK. Harga minyak dunia turun naik ketara pada Selasa. Ia berikutan pasaran bertindak balas terhadap perkembangan geopolitik yang berubah dengan pantas sekaligus menjadikannya antara sesi dagangan paling tidak menentu dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Situasi itu berlaku selepas harga minyak melonjak melepasi $119 setong pada Isnin.
Dalam pada itu, pakar ekonomi Universiti Sains dan Teknologi Malaysia berkata harga minyak mentah global diunjur melonjak sehingga $200 setong berikutan penutupan Selat Hormuz. Peningkatan itu secara langsung menjejaskan industri global dan boleh memberi kesan kepada kos pengeluaran industri domestik serta kos sara hidup. Bagaimanapun, Malaysia masih boleh kurangkan impak krisis dengan memperkukuh pasaran serantau. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan di sebalik konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Ketua Penyelidikan MBSB Research berkata asas ekonomi negara masih kukuh disokong pelbagai indikator positif termasuk prestasi pasaran buruh yang menggalakkan. Bagaimanapun, beliau beri amaran negara masih terdedah kepada kesan konflik termasuk risiko kenaikan inflasi. Kerangka insentif baru NIF yang bermula pada 1 Mac lepas akan memastikan kemasukan pelaburan berkualiti tinggi. Inisiatif itu bagi menyokong transformasi ekonomi ke arah berpendapatan tinggi dan berasaskan inovasi. Timbalan Menteri Kewangan berkata NIF turut menyasarkan pewujudan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi selain memacu pembangunan di kawasan kurang membangun. Kerajaan melaksanakan kajian keboleh-laksanaan menyeluruh bagi memastikan pembangunan seimbang di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Timbalan Menteri Ekonomi berkata pelbagai projek pembangunan dikenal pasti bagi menarik pelaburan asing berkualiti tinggi. Pada masa sama, langkah turut diambil bagi memastikan pelabur tempatan tidak terpinggir. Ia termasuk pengukuhan rantaian bekalan serta pemindahan teknologi kepada syarikat tempatan. Negeri Sembilan catat pelaburan tertinggi dalam sejarah negeri dengan nilai RM19.1 bilion pada 2025. Jumlah itu meningkat 164% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Besar berkata pencapaian itu diraih menerusi kelulusan 295 projek pelaburan. Pelaburan tersebut dijangka mewujudkan 3,845 peluang pekerjaan baru. Iran beri amaran akan melancarkan tindak balas lebih keras terhadap siri serangan udara Amerika Syarikat dan Israel. Presiden Iran menegaskan negaranya mempunyai daya tahan tinggi terhadap sebarang pencerobohan asing. Tehran turut memberi amaran konflik kini memasuki fasa serangan terhadap infrastruktur strategik. Malah kestabilan Selat Hormuz kini bergantung kepada tindakan pihak lawan. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran turut menolak sebarang gencatan senjata buat masa ini. Dalam pada itu, imej satelit firma analisis berpangkalan di Colorado, Vantor menunjukkan beberapa fasiliti ketenteraan Iran dilaporkan rosak teruk selepas siri serangan udara besar-besaran. Kerosakan dikesan pada tapak peluru berpandu dan kemudahan pesawat di beberapa lokasi. Antara kawasan terjejas ialah Korgu dan Kerman. Pangkalan udara di Isfahan turut menyaksikan kemusnahan beberapa pesawat tempur. Sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh manakala 26 lagi cedera dalam beberapa siri serangan udara Israel di seluruh Lubnan sejak awal pagi Rabu. Media rasmi tempatan melaporkan pesawat tentera Zionis turut menyerang sebuah apartmen kediaman di kawasan Aisyah Bakar. Namun, jumlah korban masih belum dapat dipastikan. Pertempuran antara Israel dan Hezbollah sejak 2 Mac telah mengorbankan lebih 570 orang. Negara anggota G7 sedang mempertimbangkan pelepasan stok simpanan minyak strategik bagi meredakan tekanan pasaran susulan konflik melibatkan Iran. Menteri Kewangan Perancis berkata langkah itu dibincangkan oleh pemimpin G7 dalam mesyuarat yang dihoskan Presiden. Baik saudara, sekian Kanta 744. Saya Fazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.